Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tonton aksi Selangor menentang BG Patum bagi perlawanan terakhir kumpulan A, ACC Shopee Cup secara langsung dari Stadium MBPJ. Pertemuan Selangor dan BG Patum bakal menjadi tumpuan peminat bola sepak serantau ketika mana kedua-dua kelab akan turun demi tiga mata untuk layak ke separuh akhir nanti. Untuk makluman kepada semua peminat, siaran langsung perlawanan ini akan disiarkan di saluran Astro Arena Bola pukul 8.30 malam ini. Seperti biasa saya akan kongsikan link perlawanan sebaik sahaja perlawanan bermula. Jadi teruskan kekal bersama saluran ini. Prestasi konsisten Selangor FC hasil 5 kali menang selain satu keputusan seri sejak berada di bawah bimbingan Kem Panggon, bakal menjadi satu nilai tambah kepada gergasi merah untuk aksi ini. Sementara itu, BG Patum menyuarakan keyakinan mereka bagi membawa balik kemenangan dengan Masatada Ishii sebagai jurulatih, memaklumkan ke semua pemain The Rabbits dalam keadaan terbaik. Selangor FC berpotensi untuk melakar 3 rekod sekiranya menewaskan jago Thailand, BG Patum United bagi aksi ACC Shopee Cup 2025-26. Kemenangan ke atas pasukan kendalian Masatada Ishii bukan sahaja bakal melakar rekod baharu, tetapi mengukuhkan reputasi Selangor selaku kuasa besar di Asia Tenggara. Kehadiran tonggak import baharu seperti Jeon Seong Men dan Vitor Penambuco sudah pasti menyuntik moral pasukan menjelang pertemuan nanti. Itu sahaja ulasan kali ini. Teruskan bersama saluran YouTube Razali Sport lain untuk mengikuti perkembangan bola sepak dalam Malaysia. Salam hormat. Assalamualaikum.